Abu Daud berkata, Husain bin Hurith al-Marwazi menulis surat kepada saya menyampaikan riwayat ini dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas. Katanya, ada seorang lelaki pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dia mengadu hal. Katanya, isteri saya tidak menghalang tangan orang yang menyentuhnya. Salah satu makna lah tu. Nabi SAW kata, jauhkan dia ataupun pisahkan dia lah, cerailah. Orang itu berkata lagi, tapi saya takut, saya akan merinduinya, saya akan teringat kepadanya. Nabi SAW berkata, kalau begitu kamu teruslah dengannya. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya, ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Tak tahu ni, ulama tak tahu, cari mana tak jumpa siapa dia lelaki. Sebab apa? Sudah jadi tradisi lah, ulama-ulama hadis ni dia tak akan sebut. Kalau dia tahu pun nama orang tu, kalau nampak macam mengaibkan dia. Sebab ni hadis-hadis ni dia panduan agama sampai bila-bila. Jadi kalau duk sebut nama tahu tu jadi aib. Sedangkan itu kekurangan orang. Kekurangan ni Nabi SAW ajar supaya kita tutup, jangan dedahkan. Sebab itu dia kata, ada satu orang lelaki pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, bini saya ni tidak menghalang, tidak tolak tangan orang yang nak sentuh dia. Jadi apa makna tidak menolak tangan, tidak menghalang tangan orang nak sentuh dia? Apa makna? Macam-macam lah pendapat ulama. Dia ada 2-3 makna. Hak semolek-moleknya kita ambil makna yang paling sesuai lah, paling menjaga maruah semua pihak. Tetapi pendapat tu macam-macam ada. Antaranya dinukilkan daripada Mirqatus Su'ud. Dia kata ulama-ulama duduk bincang tentang makna hadis ini. Kesimpulan daripada perbincangan mereka tu boleh bagi 2, tapi ada agak bagi lebih lagi. Yang pertama, ini kinayah kepada kesundalan, fujur. Mana baik bini dia ni pasal main kayu 3 ke, ataupun main ke pintu belakang lah dengan orang lain. Ini pendapat Abi Ubaid Ibn al-A'rabi dan Khattabi dan ramai lagi orang lain. Mana perempuan ni perempuan jenis sundal, dia tidak jaga diri dia, dia main dengan orang lelaki lain. Begitulah kita kata. Jadi dia tidak kata berzina, cumanya gitu-gitulah. Itu bahasa kinayah, tidak menolak, tidak menghalang tangan orang yang menyentuh dia. Yang kedua, sebalik orang. Dia kata ini kinayah kepada dia ni berhibui makanan kat orang. Dia tidak menghalang tangan orang yang meminta. Maksudnya, kalau orang minta dengan dia tak akan lepaskan tangan kosong pergi. Dia akan builah. Ikut orang minta ke apa, bui belakang. Habis barang dalam rumah. Misalnya kita kata begitulah, ikut orang minta, bui. Itu kinayah kepada badliha at-ta'am. Dia berhibui makanan kepada orang. Kalau orang minta apa-apa, dia tidak akan kata tidaklah. Ini pendapat Asma'i. Dan Imam Ahmad juga berpendapat gini. Nasa'i kata, dia ni seorang yang pemurah, suka memberi. Ini kinayah kepada suka memberi. Jadi makna hak tadi, kalau hak tadi aib, tak boleh. Hak ni lebih ni. Kalau lebih apa yang Nabi suruh cegah? Hak tu kata. Hak nu kata, bukan gitulah, tak boleh bui-bui ni pun dia ada hak dia juga. Ni alah bodoh ni. Ikut orang minta bui. Menunjukkan bini dia tak apa cerdik, tak erti nak jaga, nak urus rumah tangga ni. Jadi mengikut dia ni, kalau bodoh dungu sangat sampai jadi susah, boleh kalau nak cerah. Nabi suruh cerah. Antara satu ini pun menyusah juga. Dalam rumah tangga akan jadi menyusah juga kalau bini tak erti nak urus. Jadi murah sangat pun tak boleh juga. Cuma dia kata, kalau lah ni mana molek? Tak molek tu kalau sikit-sikit, kalau bernasabah ni lebih-lebih. Jadi tak molek ni. 2. Dia sebut 2. Tapi ada lagi pendapat. Dia kata di sini bukan makna dia tuduh bini dia berzina. Dia tidak menolak tangan orang lelaki yang menyentuhnya. Maksudnya jadi gelenyar sikit. Kalau dia tuduh bini dia berzina, dia tidak mari saksi, dia tidak berani berli'an, bermakna dia qatah, bermakna dia kena sebab 80 sebatan. Pasal apa? Tuduh bini dia berzina pun. Macam mana kita nak kata kinayah kepada fujur? Fujur tu makna berzina. Kalau betul dia dengan lafaz lagu tu dengan maksud berzina, mesti Nabi pegang dah bahaya atas belakang dia. Bila? Nabi tak pegang. Bahkan Nabi tak hukum dia. Bahkan Nabi kata cerai. Cuma dia kata, sayangnya saya ke dia. Tak boleh teringat ke dia. Kalau cerai, lagu mana takut jadi teringat ke dia pula kan? Duk merindu dia. Dan Nabi kata, tak usah cerai. Teruslah duduk dengan dia. Kalau lah memang jahat sungguh, apa yang Nabi tak suruh cerai? Pada cerai lah. Ini menunjukkan kata dia bukan berzina. Hak dia kata ni, tamna'u yadal lamisin ni maksudnya jenis gelenyar. Kalau orang cuih boleh buat dak, orang cuih, orang jamu gitu dia boleh suka main. Lagu tu.
Bukan sampai ke peringkat zina, tapi dia tak sedap lah kena serabut juga. Itu maksud dia. Bukan sampai ke peringkat zina. Kalau berzina sungguh, dia kena ambil saksi. Kalau dia tak boleh ambil saksi, dia tuduh bini pun kena sebab sepatutnya. Hukum qadhaf 80 sebab tak. Apa Nabi tak sebab? Ini menunjukkan dia tidak tuduh bini dia berzina. Dia hanya kata bini dia jenis lagu. Hak tu hak lebih sesuai. Hak tu lebih munasab. Kita tengok Nabi tak bertindak apa-apa terhadap. Menunjukkan Nabi faham dia tidak tuduh bini dia berzina. Cuma bini dia jenis gelenyar lagu tu je. Jadi kalau gelenyar pun serabut juga. Boleh bahaya juga, boleh melarat tu. Kalau kamu serabut tak ada pasal jadi balah kau, baik cerah. Kamu sakit hati. Itu satu cara. Kalau dah tak puas hati, Nabi bagi jalan lah, cerah lah. Jadi cerah. Kalau peringkat tu boleh dah, mengikut ulama-ulama ni hak faham dengan makna lagu saat ni, dia kata boleh dah cerah. Kalau setara tu perangai, kalau setara tu perangai boleh. Supaya juga bukan masalah gelenyar ni saja, banyak lagi hak lain. Misalnya tu lelaki tak sembahyang, ada juga orang perempuan rajin tanya juga perempuan, sabuk kita suruh sembahyang tak sembahyang, boleh ke tidak nak cerah? Boleh, tak sesuai dah tu dengan kita, ada alasan dah untuk nak cerah. Sebab sini ni bukan berzina, setuh-setuh gitu jadi gelenyar, boleh dah nak cerah. Tidak nak berzina. Dan kalau kita nak kata ini kinayah kepada dia berhibui makanan, berhibui sedekah, tak benar sahabat, agak jauh sih. Walaupun mungkin juga, maknanya nak ayat kalau isteri itu terlalu bodoh sangat, sampai membahayakan kita, akan menyebabkan jadi bercelaru lah, tidak terurus dalam rumah tangga kita. Tak boleh kita nak kontrol, nak sifat, tak ada habisnya belanja ke dia. Itu pun boleh juga kalau nak cerah. Sebab Nabi wid pisahlah Nabi kan. Dalam masa yang dia boleh rojok lagi. Gitu maksudnya. Itu sebagai salah satu cara untuk memperbaiki isteri tadi. Lepas tu dia kata, saya takut saya tak boleh lah duduk jauh daripada dia, jadi teringat pula ke dia. Saya akan merindui dia pula. Ada juga orang lelaki lagu tu, bini dia pelik dah perangai, tapi dia sayang macam tidak sampai ke peringkat dayu. Dayu ni teruk lagi. Bini tu jadi pelacur, jadi gapo dia makan piti bini dia. Tu lagi teruk. Tu dayu lah. Ini tidak sampai ke peringkat tu, tapi berat juga lah tu. Tak say dah juga lah tu. Dia kata takut rindu pula, takut teringat ke dia pula. Dah, kamu teruslah dengan dia. Kalau nak tanya pendapat, pandangan kan lagu tu lah, teruslah dengan dia. Sebab boleh jadi itu kebodohan dia, boleh jadi kekurangan kamu. Misalnya apa ya dia tu gelenyar nak cari orang lain, apa mu tak cukup kah? Dia boleh jadi dia gitu. Peringatan kepada dia. Jadi kena baiki dirilah. Jangan tengok salah perempuan saja, isteri saja. Takut kita tidak dapat memuaskan dia. Itu satu masalah juga. Jadi kena baikilah. Kalaulah dia tu memang berzina sungguh, takkanlah Nabi SAW suruh terus lagi duduk dengan dia. Ini menyokong pendapat orang yang mengatakan bini dia tu galak sikit lah, gelenyar sikit, tidak sampai ke peringkat perempuan pelacur kau pergi berzina dengan siapa-siapa kau, tak sampai ke situ. Sebab kita tengok hadis-hadis yang lain banyak menunjukkan Nabi tak bui kalau berzina. Kalau orang berzina dia tak bui, dia suruh pisah, dia tak suruh nikah, kalau tak nikah lagi. Ni dia suruh duduk terus lagi, menunjukkan tidak beratlah keadaannya. Tak berat, nak banding dengan hak lebih berat lah, berat dah juganya. Baik, kalau berzina sungguh lah, bini seseorang tu dia berzina, jadi terfasah kau, terbatal kau nikah. Ulama-ulama pegang dengan tadi, dia kata ni maksudnya dia kinayah kepada berzina, dia kata tak terbatal nikah. Sebab kalau terbatal apa Nabi kata mu pisahlah, pisah. Maknanya mu cerailah dia. Kalau sudah tercerai dengan sendiri dia, tak payah kata lah gharibha, terpisah dah, terpasah ni tak payah kata apa-apa. Misalnya ni suami isteri, si suami ni berpahaman salah ajaran sesat tu sampai rusak akidah lah, terpasah dah, dia tidak Islam. Bila tidak Islam dengan sendiri, tak payah nanti cerai, dia tercerai dengan sendiri. Kalau pihak mahkamah, pihak hakim, pihak berkuasa tahu, dia wajib memisahkan. Jangan tak boleh duduk sekali. Itu cara dia, tak boleh duduk sekali. Sebab apa? Berlainan agama. Bila berlainan agama, dia jadi terpasah dengan sendirinya, tak payah cerai, tak ada masalah cerai. Ni menunjukkan tidak terpasah, tidak terbatal hubungan nikah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata mu cerailah dia. Maknanya ada lagi hak cerai. Bila ada hak cerai, maknanya hubungan perkahwinan itu tidak putus lagi. Sebab itulah kita tengok dalam kitab ni, Muwaffaq Ibnu Qudamah dalam kitab besar dia Al-Mughni Ibnu Qudamah. Dalam itu dia kata kalau seseorang perempuan tu dia zina, tidak terfasah nikah,
dia dengan suami dia. Tak terfasad. Mana dia terus sebagai suami isteri. Mengikut kebanyakan ahli ilmu. Inilah pendapat Ats-Tsauri dan Syafi'i dan Ashabul Ra'yi. Ashabul Ra'yi itu Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi. Dan selain mereka, ramai jumhur ulamanya kata begitu. Tetapi Jabir radhiyallahu anhu, sahabat dia kata kena pisahkan. Kalau sudah sampai ke peringkat itu. Begitu juga diriwayatkan daripada Hasan Basri, gitu juga. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tak terpisah. Dia kena terpisah, dia kena cerai juga. Dan satu lagi yang menunjukkan tidak terpisah, iaitu Nabi SAW bersabda, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu kepunyaan tuan punya tilang. Tuan punya tilang itu maksudnya suami. Mungkin isteri dia tu berzina dengan orang lain, jadi hakikatnya anak orang lain. Tapi dari segi hukum, kita kira sebab hak sahnya hak dia, hak maklum dia, macam mana boleh berlaku, itu pelik lah. Dan orang yang berzina tak ada dapat lain selain daripada batu. Nabi kata, dia sudah isyarat dah situ. Boleh jadi dalam keluarga ni, dalam rumah tangga ni, suami isteri ada, lepas tu ada orang lain pula, orang ketiga. Tetapi orang ketiga ni tidak ada hak apa-apa, dia tak boleh dakwa, tu anak dia. Jadi orang yang berzina dia tidak dapat apa-apa kecuali batu. Batu tu kebanyakan ulama mengatakan sajalah, maka batu ni kinayah kepada sia-sia, tak dapat gapo. Bukan mana dapat batu tu setengah-setengah ulama kata kena rejal. Bukan semua orang berzina ni kena rejal. Ada hak kena sebab tu tak sesuai kalau kita kata batu tu kena rejal. Hak lebih tepatnya makna sia-sia, tidak mendapat gapo-gapo, tidak berhak. Zaman sekarang ni walaupun ada kita kata boleh buat ujian DNA gapo, itu dari segi gitu je, tapi dari segi hak sebenar tak boleh. Cuma dia meragukan. Boleh jadi kalau seseorang itu nak cerai atau nak gapo kan mungkin lah. Boleh jadi sebab, boleh jadi penyokong. Tapi kalau dari segi hukum hak asalnya, hadis tu dia tak boleh lawan hak tu.